Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan majlis kita, marilah sama-sama kita mendadah tangan, mengaminkan bacaan doa pembuka majlis dan juga doa makan yang akan saya sampaikan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب عفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tetamu yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, saudara mara, sahabat handai dan seluruh keluarga yang hadir memberiakan majlis perkahwinan Nur Sheila binti Muhammad Zain dan Muhammad Mustaqim bin Awang Elayan Rosli pada hari yang penuh bermakna ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, kalau tadi kita sudah dengar suara saya buat sound check, sekarang saya nak buat satu lagi sound check lah untuk sound check perut katanya. Jadi kalau perut itu sudah mula berbunyi, jangan risau, itu bukan sekadar rosak, itu tanda Allah sedang mengingatkan kita bahawa rezeki sudah tersedia. Jadi dengan penuh hormat dan sukacitanya saya menjemput terlebih dahulu tuan rumah kita Encik Muhammad Zain bin Durrahman dan Puan Marina binti Nikmat bersama-sama keluarga dan saudara mara untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dipersilakan. Jadi selepas itu dipersilakan juga kepada seluruh tetamu yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, saudara mara, sahabat handai serta semua yang berada di Balai Rong Keep Mall pada pagi ini. Jemputlah makan, jangan malu-malu sebab hari ini kita bukan datang ke restoran, kita datang ke majlis orang yang kita sayang. Dan kalau tuan-tuan nampak lauk banyak, jangan tanya siapa punya, itulah tanda tuan rumah berkongsi rezeki dengan tetamu. Jadi silakan dan selamat menjamu selera. Bila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar membeli petai, hidangan tersedia untuk bersama, jemputlah makan, jangan segan dan santai. Burung melati di tepi laman harum semerbak waktu pagi, makanlah tuan bersama teman, semoga berkat rezeki hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ke Bacang membeli selasih, singgah sebentar di Keep Mall kita. Terima kasih kerana hadir berkasih, jemput menjamu selera semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita duduk bersama di bawah satu suasana, menikmati hidangan yang tersedia sambil berkongsi cerita dan tawa. Namun ingatlah, makanan yang berada di hadapan kita mungkin hanya sepiring nasi, tetapi di sebaliknya ada tangan yang menyiapkan dengan kasih. Ada keluarga yang bertugas lumus, ada yang memasak, ada yang menghidang dan ada yang menyusun meja, ada yang berdoa agar tetamu pulang dengan hati yang gembira. Maka makanlah dengan syukur, nikmatilah dengan sederhana dan jangan lupa setiap rezeki yang sampai ke tangan kita adalah amanah daripada Yang Maha Esa. Jadi dipersilakan kepada para tetamu dan para jemputan yang baru saja hadir untuk terus menikmati juara-juara hidangan yang telah disediakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin tidak mampu membalas setiap kebaikan tuan rumah, tetapi kita mampu membalas dengan doa. Maka sebelum menjamah hidangan, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga setiap suapan menjadi rezeki yang halal, setiap tegukan menjadi nikmat dan setiap pertemuan pada hari ini menjadi kenangan yang baik buat kita semua. Dan yang paling penting, jangan datang hanya membawa perut yang kosong, tetapi pulanglah dengan hati yang penuh, iaitu penuh dengan silaturahim, doa dan kasih sayang. Jadi sekali lagi, tanpa melengahkan masa, saya menjemput ayahanda dan juga bonda pengantin perempuan kita, iaitu Encik Muhammad Zain bin Durrahman
dan Puan Marina binti Nikmat dipersilakan bersama keluarga dan saudara mara untuk menikmati juaran hidangan sambil-sambil menyapa sambil-sambil bersalam-salaman bersama dengan tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Sambil-sambil tu dijemputlah Encik Muhammad Zain dan juga isteri untuk menikmati juaran hidangan. Jadi makanlah dengan selera, makanlah dengan tertib, makanlah sekadar yang termampu sebab rezeki yang dikongsi bersama akan terasa lebih manis apabila dinikmati bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya Mat Rizki mengecarakan majlis hari ini mengucapkan selamat menjamu selera dari dapur ke meja, dari tuan rumah ke tetamu, daripada rezeki menjadi nikmat, daripada pertemuan menjadi silaturahim. Jemput makan tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya menunjukkan tepat jam 11.25 pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam aul bismillah, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia megamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat, salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Innal baiti matla' asas fi tarbiyatil aulad. La buddah fi tahsilil insan, al insanu kama liya biwasitati darasa wa ta'lim illa tatbiqiku fi ilmiah fi azanim akhlaqan wa sifatan. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait, ini pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Encik Muhammad Zain bin Durrahman dan juga isteri iaitu Puan Marina binti Nikmat dan juga seisi keluarga ya kiranya sudi menggunakan perkhidmatan kami daripada Balai Rongkip Mall. Dan saya DJ bertugas hari ini DJ Mat Rizki yang datangnya daripada Masjid Tanah untuk bersama-sama menjayakan majlis putera-puteri beliau, dan di antaranya saudari Nur Sheila binti Muhammad Zain dan bersama pasangan pilihan hatinya saudara Muhammad Mustaqim bin Awang Elayan Rosli. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Ahad edisi 9 Ogos 2026 berlokasi di The Balai Rongkip Mall. Ini Jalan Tun Fatimah Bacang 75250, Melaka, Bandar Warisan Dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya DJ bertugas ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Raja Sehari kita, dan kami mendoakan kepada anda berdua kekal buat selamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukankah kata adat anak lelaki untungnya dicari-cari, anak perempuan untungnya dinanti-nantikan. Jadi kini kalau kecil telah pun besar, kalau mengaji telah pun tamat, kalau belayar telah pun kembali, maka tibalah masanya hari ini untuk berumah tangga. Sirih bermadah, pinang dibelah, adat kemarin dibenih rapi. Jadi merisik sudah, bertunang pun sudah ya, majlis kahwinnya kini dinanti. Jadi kepada para tetamu dan para jemputan yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Apapun kita persilakan masuk tuan-tuan ya, di balai penghadapan untuk sama-sama kita menikmati juadah pada hari ini, dan juga sama-sama kita merealisasikan yakni rumahku syurgaku untuk pasangan Raja Sehari kita. Okey, bila tuan-tuan dan puan pergi ke pekan membeli selasih sehingga sebentar membeli suasa, silakan makan dengan penuh kasih, semoga kenyang bertambah ceria. Bunga melur di tepi laman harum mewangi di waktu pagi, hidangan tersedia, silakan makan, jangan segan, jangan malu di hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ke pasar membeli buah delima, dibawa pulang bersama kelapa. Makanlah tuan, makanlah semua, semoga berkat rezeki bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, naik perahu ke Kuala Linggi singgah sebentar membeli kerang. Kalau sedap jangan berhenti, tambah hidangan selagi ada ruang. Jadi kita persilakan tetamu-tetamu yang baru saja hadir untuk menikmati juaran hidangan yang telah disediakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rezeki yang dikongsi bersama di meja ini kita berkumpul bukan sekadar menikmati hidangan, tetapi berkongsi sebuah kebahagiaan di hari yang penuh keberkatan. Ada yang datang dari dekat, ada yang datang dari jauh meninggalkan halaman. Semuanya hadir membawa doa buat dua insan membina kehidupan. Jadi maka makanlah dengan hati yang tenang, nikmatilah setiap juadah yang tersedia, kerana setiap rezeki yang dikongsi insya-Allah akan menjadi tanda kasih dan silaturahim. Jadi kita persilakan orang-orang pangkal, pihak-pihak tuan rumah, keluarga tuan rumah semualah terutamanya ayahanda dan juga bonda pengantin perempuan kita, iaitu Encik Muhammad Zain dan juga Puan Marina yang kini berada di hadapan pintu masuk utama. Kita persilakan Encik Muhammad Zain dan Puan Marina untuk menikmati hidangan. Dipersilakan juga abang-abang kepada pengantin kita, iaitu saudara Hashidi
saudara Syamir dan juga saudara Syarmizi untuk menikmati hidangan bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga hidangan menyegarkan, semoga pertemuan mengeratkan dan semoga doa-doa yang dilafazkan menjadi asbab kebahagiaan buat pengantin hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Jangan malu, jangan segan-segan. Kalau lauk dah dipandang, nasi dah ditambah, tinggal tunggu tangan sahaja yang bekerja. Yang penting makan dengan tenang. Pengantin hari ini sudah kenyang dengan senyuman, ataupun kita pula kenyangkan perut dengan hidangan. Jadi dipersilakan menikmati juaran hidangan. Bismillah. 11.31 minit pagi. Bila sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait dari pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Encik Muhammad Zain bin Abdul Rahman dan juga isteri tercinta ini Puan Marina binti Nikmat, serta seisi keluarga. Sebab izinkan saya buat bising hari ini, insya-Allah hingga jam 4 petang nanti. Jadi terus bersama dengan kami, tak kira bersama dengan siapa pun anda sampai di majlis perkahwinan ini, dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dengan jiran-jiran dan dengan sesiapa sajalah ya. Yang pastinya minum makanan yang dihidangkan oleh Balai Rongkip Mall El Ayam Bintang Catering begitu hebat dan juga menarik untuk anda nikmati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan anda seketika lah bersama lagu-lagu pilihan pihak tuan rumah kita, dan sama-sama kita dengarkan. Semoga majlis kita berjalan dengan lebih lancar dan indah pada hari ini. Kita berhibur seketika bersama anugerah terindah daripada Admesh, khas untuk anda terus bersama kami, pastinya menghiburkan untuk anda.